kita ada tetamu spesial guys. Daniela. Daniela, betul lah. Daniela, apa ni awak ni? Ini kena letupkan kan? Letupkan belon ni. Okey. Hi guys, welcome back to the channel. Habiskan itu orang susah kali. Saya tahu saya tak akan kena reject. Alright guys, jadi setelah sekian lama saya tak shoot dengan bini saya, and bukan setakat tu je konten saya shoot dia dengan dia, cuma tak ada yang apa cakap yang macam gini-gini kan. Tak ada main game sekali ke apa semua. And hari ni kita ada tetamu spesial lah guys. Korang rasa siapalah yang kita ajak untuk hari ni untuk shoot tu? Sebab, bagi sebab masa. kita dah tak masuk office dah. Sebab kita orang sekarang ni tengah berpindah randah guys, nak Sebab kena tu kita shoot dekat luar guys. Rumah kita orang rumah bersepah kita gila. orang dah bersepah gila. Jadi kita orang shoot kat luar, and hari ni kita jemput apa nama partner? Daniela. Baru nak sebut. Jadi kita menjemput Daniela. Daniela. Daniela, betul lah. Daniela, apa ni awak ni? Apa ni? Wow, So guys, jadi hari ni kita bersama Daniela akan bermain game yang agak ekstrim. Bagi aku ekstrim, bagi aku mungkin benda ni biasa, and bagi dia ekstrim. Sesiapa yang jauh sangat, kau sini je. Kau jauh sangat tak. Tu baik kau shoot untuk konten Aiman Noah. Sorry. Okey. Jadi kau takut belon tak? Tak. Pun dah takut belon. Kau tak takut Takut. Okey. Jadi Fira seorang je yang takut. Kau takut bini je. Nah, kau dah takut bini? Berani cakap. Berani jawab. Aku tak takut. Aku respect bini. Respect bini. Okey. Jadi dia mula-mula memang kau orang tak akan takut je. Aku tolong. Aku ambil lah yang dulu, sabar jap. Okey, jadi yang cakap tak takut belon tu, kita tengok belon dia guys. Ini bukan letupkan. Ini bukan letupkan kan? letupkan belon ni. Okey, kita kena tahu kebesaran belon ni tinggi lebih daripada Nazla. 150 cm. Lebar dia 150 cm. Sama tinggi lah kita. Jadi ni adalah belon yang paling besar dan paling kuat ni kalau meletup ni guys. Jadi hari ni kita akan main. Ni kalau yang Najla meletupkan pegang ni, belon. terbang dia. Macam Mr. Bean. Besar. Belon ni orang buat apa biasa Aku tak tahu, cuma ni memang Event tu ke yang mana ni? aku Mi pula. dari China aku beli. RM20 satu ni. Satu je. Untuk satu RM20 ni. Lepas tu kita pecahkan. Kita pecahkan. Cuma aku mau masuk dalam belon ni. Aku nak tengok macam mana kehidupan dalam belon. Okay, aku dapat tangkap. Kan? Jadi tanpa membuang masa, ya masa-masa sama saja kita start. Titi bangsa. Jom kita start dengan, kita kena pakai benda ni guys. Sebab kalau nak tiup benda ni, saya dah try untuk lagi satu belon tu, dia tak efek apa-apa pun. Tiup? Kau yang nak mati. Tiup? Tiup ni. Yang payuh ni yang. Okey. Besar sangat. Besar sangat. Jadi dia macam ni tau. Dia punya konten dia senang je. Ipan dengan Najla. Okay. Aku pam, kau pam, dia pam. Tengok siapa yang pecahkan. Takut. Faham tak? Okey, faham. Okey, faham. Jadi kita tengok siapa yang pecahkan. Bella Strel. Tak berani. Siapa? Saya tak berani. Please lah. Bella Strel, tolong tag Bella Strel. Saya ada lagi 2 belon ni. Kalau akak nak join, akak bagi tahu kak. Kak kan support. Kita orang punya konten. Tak ada hal. Boleh je main belon. Okey, jom. Saya ikat dulu Ipan yang takut belon baby. Dah, mana ada takut. Takut. Tak start lagi, yang dah takut dah. Tengok takut baby. Kena bagi sampai meletup ke? Ya. Allah. Aduh. Guys. Tadi cakap tak takut belon. Besar sangat ni. Dia kan belon kecil-kecil. Okey. Aku start dia besar sikit, okey. Kalau macam ni nak start macam tak santai sangat. Okey, awak pula yang. Baby depan sikit baby. Tak. Cepat yang. Dia akan keluar. Cepat lah sini. Sakit. Cepat. Awak peganglah ni. Dah. No. Pang lagi. Pan. Kau pegang. Jangan banyak-banyak. Turun.
Cabut. Pam balik. Makin jauh. Kenapa aku rasa makin jauh kita Kita pergi depan lagi. Orang tak ada mic duk. Sini yang. Awak ambil sebelum dia. Jalan. Kereta baby. Cepat ambil ni. Baby please baby. Sayang cepat yang. Baby macam mana tu? Cepat yang. Tekan. Kenapa aku las? Kalah. Baby tengok muka budak tu. Muka adik tu takut guys. Cuba bagi dia. Dah lah baby, dah. Aku tak takut bini meletup. Baby dah lah besar. Baby dah baby. Nah Hafirah sini. Dah. Dah baby, sumpah dah. Jangan dekat sikit. Sumpah dah. Baby please lah baby. Cepatlah. Kenapa ni? Dah baby. Kenapa orang ni macam tadi aku dengar korang cakap tak takut tau. Aku bukan takut, aku dah berani ya. Sayang sini. Sini sabar. Gini, dah tiup. Dah. Okey. Tak dia Okey, keluar. ikat. Kalau kalau tak tiup dia keluar. Baby ikat baby. Ikat tolong. Tak boleh. Budak tu comel. Dah, saya dah tutup dah. Cepat, nak rehat dulu ke? Boleh besar lagi lah ni. Ni kecil baru ni. Tebal lagi. Tak pecah. Okey, jom. Hafirah, cepat. Baby please. Baby. Kalau tak ada orang ni, saya yang besarkan. Nah, Najlah. Okey. Bongol. Okey, kena berani Aku penat lah begini. Sumpah takut. Hui. Cepat. Ipan. Dah lah. Cepat awak pula sayang. Dah lah. Besar sangat. Cepat sayang. Tekan. Nik, sudah Nik. Penat lah game ni tu. Kenapa penat? Penat. Stop. Jurus stop dia lagi sambung. Yang ke mana ya? Dia tadi. Okey. Lagi. Lagi. Tahu tadi cakap tak takut. Siapa cakap dia? Dah lah, please. Weh, tak kelakar lah. Weh, tak kelakar. Bocor. Mana? Awak pula. Okey, dah lah, Pan. Dah lah, Ipan dah lah. Saya tolong. Wah, Saya tolong baby. saya. Saya pegang. Baby, tolonglah. Okey. Pegang. Go. Okey. Bismillah. Okey, aku lepas. Baby, saya lepas. Okey. Pam. Dah lah, tolonglah. Saya pegang. Sana. Pam. Oh.
Dah, baby. Sudah. Okey. Jangan dekat aku. Janganlah teruskan. Bagi mak dekat Najlah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Biar tak terus ni. Dia tuk kat aku ni. Nah. Lagi ya? Tak, okey last. Apa yang tak? Okey, last kau. Baby, saya cuba awak buat sampai pecah. Saya pecah. Saya buat sampai pecah. Baby buat sampai pecah baby. Baby. Tak, konten kita sekali tau. Ya, baby. Aku pun takut sebenarnya. Cakap apa tu? Sebab dia besar sangat. Okay dah baby. Ikat baby. Wih takut. Ani nanti awak terbang. Main sini. Nanti awak terbang lah. Tak, kan Doraemon yang. Main sini. Tak nak. Afira, awak perlukan ni, tahu tak? Saya tak perlukan benda tu. Baby please. Cepat ya, saya pun Ipan takut bagi lah ni. Ipan lelaki Ipan, kau lari Ipan. Ipan hilang. Pan. Sini. Wih, gila kuatnya. Editor, pas aku yang muka aku buruk, tolong lah jangan. Sumpah muka aku buruk. Wih, sebab aku rasa sebab dia jatuh atas tanah kot. Ini bukan tanah. Dekat jalan. Sorry. Terkejut anak uncle. Sekejap, aku ni Tolonglah lagi. editor, aku merayu betul-betul. Tolonglah. Tolong jangan zoom muka aku. Itu kasih zoom, kasih slow mo. Sudah muka dia dah masuk tadi. Kira kena selamat belakang kamera. Muka kami selamat lagi. Betul. Muka kami kejut pun. Tak, masalahnya dia orang cakap dia orang tak takut tau. Dua orang ni cakap tak takut. Ni. Aku cakap aku dah takut. Memang aku dah takut, tapi aku Okey. dah berani. Besar sangat Takut kan? dengan dah berani sama. Anda sama. Tadi kau cakap okey je main dengan balon kan? Besar sangat ni. Kecil okey lagi. Dah, tadi masa tadi kau cakap sama aku main belon. Ha. Okey, definition main belon tu belon kecil. Belon Main kecil lupa lah. Main belon. Sekali sampai main pom mesin rumput di rumah. China lagi. Main mesin rumput di sini. Sekejap, aku ada lagi satu biji Sudah. untuk dipecahkan. Sudah. Kakak Bella, tolonglah masuk konten Anik. Tolonglah. Habis semua bela-bela ni, main sekali. Mainlah dengan orang. Lemah semangat, lemah jantung. Tolonglah. Walaupun baru 25 tapi umur badan nak capai tu. Sekejap, aku rasa ni boleh hidupkan lagi lah. Baby, boleh. Baby buat, saya nak tengok. Baby. Apa awak nak tengok apa? Awak buat satu, lepas tu awak ikat dia bagi dia terbang. Dia kena Tulis kita, dia tulis. kena pakai ni kalau yang tu apa tu? apa? Helium ke? Ya, helium. Tak terbang ke yang ni? Yang ni tak terbang. Ni tak ada gas. Dia pakai angin udara luar je ni. Ya, ada mau lagi. Benda lain lah. Lain. Kenapa? Lumba lari. Tadi awak okey je. Lumba lari kah? Tak. Tadi aku tanya dia okey tak saya nak buat konten balon dengan diorang dua. Dia cakap okey. Okeylah boleh je. Lepas tu balon settle kan? Balon settle. Fira bagi idea tambahan konten. Okey. Maknanya lumba lari boleh aktiviti petang-petang, riada petang. Oh, tapi kita ada balon lagi satu. Itu kan sudah janji tadi awal-awal tadi bagi tahu apa? Main dengan kakak kan? Oh, okey. Kan? Jadi kena main dengan kakak lah ni. Kena pergi rumah kakak ah. Awak ni yang Saya dah pencen dah benda ni sebab saya tak takut sebenarnya guys. Tapi tak berani. saja bagi reaction. Saja bagi reaction. Aku selalu ingat kanda.
Lepas tu kau? Ha? Okey kah? Ini. Okeylah, tak takut kita ambil persetujuan Saya belon. Saya ada aktiviti selain belon ke? Ada. Selain tu apa aktiviti dia? Buat je aktiviti apa-apa. Aktiviti apa-apa selain belon? Oh, dia tak belon lah. tak. Apa-apa belon lah kalau apa-apa. Boleh. Boleh okey. Saya tetap dengan pendirian saya. Saya akan memilih benda lain. Benda lain. Yes. Sayang? Saya akan memilih Tak support suami ke kalau tak main belon? dia support lah tu. Kalau tak aku tak ada kat sini kan. Tapi saya nak main lagi Saya nak satu. ubah. Saya benda lain tadi saya Bukanlah yang lain memilih. dia tak kisah. Isteri. Kita tanya isteri, kenapa dia tak mau main belon sedangkan dia cakap okey. Kenapa nak buat isteri trauma? Kenapa trauma? Dia Diam, Kenapa aku rasa nak aku buat kena konten? balik. Aku rasa aku kena balik. Kenapa nak buat konten yang menyakitkan isteri? Alright guys, so belon kita dah habis. Jadi sampai kat sini je lah game belon kita pada hari ini. Kita jumpa pada next content. Hope korang enjoy and korang boleh support dorang. Korang punya memang apa orang cakap sweet, cantik lah, cantik kena dengan Tapi cantik. sepadan. Dorang. Tapi cantik. Cantik awak, dorang ni sekali. Awak ni. Oh ya, okey. Jadi Rasa macam nak mau kahwin. tak mau kahwin. Jadi Jauh lagi perjalanan aku ni. Ya, Jauh betul. lagi. Aku belum ada F30. Jom. Salah. Sorry. Ni ada. F30. InsyaAllah Pan, aku dah adakan kau. Nanti aku buat grup F30 lah. Ah? Aku buat grup F30 kalau Aku risau kalau kau buat grup F30 sebab Kanda sudah bagi tahu aku kan. Ya, aku pun di-remove dah. Aku pun di-remove. Kenapa dirimu? Semua kena remove. Semua kena remove. Kenapa? Dia tukar sekarang grup lain Zah. Ya, grup lain. Yang ada dia screenshot dekat TikTok tu, geng. Dia letak dekat TikTok. Aku tanya dia mana nak register, bos. Dia suruh aku pergi office, geng. Dia suruh aku pergi office. Siap ada grup lagi. Aku tak ada lagi dalam tu sebab aku tak join lagi. Okay, jadi insyaAllah korang doakan aku nak join juga club tu. Alright, jadi sampai kat sini lah konten kita kali ni. Aku pun takut juga dengan benda ni tadi. Macam mana perasaan kau agak-agak? Kau nampak lah kan dari tadi main jauh. Aku tak pernah dekat dengan belon pun. Okay. Jadi takut lah. Kalau saya okey je. Boleh je. Kau sabar sekejap ni. Aku ambil lagi satu. Okey. Pegang sayang. Kita tolong rewind balik part-part dia tadi. Tolong ambil. Nah. Lagi ya? Tak, okey last. Apa yang enggak? Okey, last kau. Lari-lari tu saja tu. Tak kan, kita bagi reaction je. Kau tak sendu nanti. Sama lah. Saya support suami saya tau. Oh, jadi Itu nak main hanyalah lagi. fakir. Okey, kalau support lagi sekali lah. Satu lagi. Tu konten lain pula. Saya support konten lain pula. Orang tak nak Okay tengok. guys, so next content Finik akan bersama Believe. Okay? Okey, jadi kita jumpa pada next content guys. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.